Kita nak buat pertandingan baling phone. Siapa paling jauh? Siapa paling jauh? Okay. Okay, ready, go. Okay. Okay guys, inilah dia Huawei Mate 80 Pro. Yes, siri Huawei Mate dah pun kembali. Secara ringkasnya, phone ni menggunakan chipset Kirin 9030 Pro dan berjalan di atas Harmony OS 6. Kamera pula sekarang phone ni menggunakan second gen true to color camera. Kamera utama 50MP, ultra wide 80MP dan telephoto 48MP. Tapi yang paling menarik perhatian aku, dekat kamera dia ni ada feature AI composition yang akan tolong korang dapatkan angle gambar terbaik setaraf dengan professional photographer. Korang just perlu centerkan je bulatan putih dekat tengah tu dan nanti kamera ni akan adjust sendiri mana angle yang lawa untuk gambar korang. Feature yang sangat sesuai untuk someone yang tak pandai ambil gambar macam aku ni. Phone ni memang rasa solid dan tahan lasak. Skrin depan dia guna Kulun Glass second gen dan turut dilengkapi dengan rating IP68 dan juga IP69. Harga phone bermula RM3,999. So macam mana guys? Apa pendapat korang tentang Huawei Mate 80 Pro ni?